Tunjukkan pantomin menceritakan kisah pembebasan Sarawak dari penjajah sempena memperingati Hari Sarawak Merdeka hari ini. Ia turut diadakan peralakan perahu dari bangunan Astana membawa Gubernur British terakhir Sir Alexander Waddell ke tebingan Sungai Sarawak bagi menyerahkan watikah yang membebaskan Sarawak dari pemerintahan British. Akhir kata, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berita wilayah terus kepada anda.